Program ini sebenarnya dikenali sebagai program transformasi kepimpinan, tercetus daripada idea college kita iaitu Touch International College TIC yang melihatkan di mana sebenarnya kita kekurangan pemimpin-pemimpin pelapis muda yang di kalangan generasi Y yang sebenarnya sangat penting untuk kesinambungan negara lah. Jadi kebanyakan kita nampak di kalangan belia-belia sekarang ni hampir banyaknya tidak tahu tentang hala tuju negara. Banyak keputusan yang dibuat di peringkat sekolah tidak mendapat bimbingan yang sepatutnya kerana dasar kerajaan, pelan pendidikan dasar kerajaan tidak disalurkan kepada pelajar-pelajar, khasnya pelajar-pelajar sekolah menengah. Jadi sasaran kita kepada pelajar-pelajar lepasan SPM kerana mereka merupakan kumpulan yang sangat penting untuk menentukan hala tuju mereka selepas itu. Adakah pemilihan program yang mereka pilih itu dapat membawa mereka kepada satu tahap yang lebih baik. Sebab saya percaya kepimpinan ini harus lahir daripada jiwa anak-anak muda. Jadi bila kita lihat perkembangan yang ada, kebanyakan pelajar-pelajar ini memilih program kerana mengikut kawan ataupun ia adalah berdasarkan diri sendiri. Tidak ada sebarang semakan yang dibuat, tidak ada sebarang kajian yang dibuat untuk melihat bagaimana boleh membawa negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Jadi saya ambil contoh, hari ini saya telah mengadakan program transformasi kepimpinan untuk siri kelima. So buat masa ni kita dah hampir kepada 1,000 peserta lah, 1,000 lebih peserta. Dan khasnya dalam siri keempat dan kelima ni, sebab kami ingin fokus kepada bagaimana memperkasakan anak negeri Perak. Jadi kita nak pelajar-pelajar ni ada perasaan sentimen untuk bangunkan negeri Perak. Jadi bila dia ada perasaan untuk bangunkan negeri Perak, mereka akan melihat pemikiran yang lebih jauh. Jadi banyak perkara yang mungkin selama ini mereka tidak nampak, bidang-bidang yang tidak diceburi tidak nampak, maka inilah masanya mereka membuat keputusan. Ya, dalam bidang-bidang keusahawanan kita nampak di negeri Perak ni banyak sumber yang boleh dibangunkan. Tetapi disebabkan tidak ada pendedahan, tidak ada yang menunjuk arah. Jadi kebanyakan mereka memilih program yang tidak boleh membangunkan negeri Perak. Walhal negeri Perak ini merupakan antara negeri yang diapit oleh dua bandaraya yang besar seperti Penang dan juga Lembah Kelang. Tetapi Perak mempunyai satu platform yang sangat besar dari segi sumbernya. Jadi kita tidak mahu anak Perak sendiri lari ke negeri luar untuk mencari di mana hala tuju mereka. Walhal di Perak sendiri sangat besar kita nampak sumber ataupun perkara yang boleh dibangunkan lah, bidang-bidang yang boleh dibangunkan. Habis JSPM saya terus fikir okey nak ambil STPM sebab SPM pun tak berapa nak memuaskan. Lepas sampai sini baru saya tahu ada banyak bidang yang saya boleh ambil dan keluar saya boleh tahu masa depan saya memang cerah kalau keluar daripada sini. Daripada sini saya boleh plan masa depan saya dengan lebih elok. Itulah saya boleh tapi keyakinan diri tu kurang. Sampai sini baru saya dapat keyakinan diri tu ada. Saya fikir STPM tu sebagai satu benda yang terakhir lah untuk saya lanjutkan pelajaran. Tapi lepas melalui program ni, TIC ni, saya rasa macam fikiran saya dah berubah. Kita berkemungkinan dapat melanjutkan pelajaran dan boleh bekerja dengan secepat mungkin.